Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam Channel. InsyaAllah dalam episod hari ni kita nak sambung unboxing, review dan juga pasang model-model daripada Fortune Spring Series daripada keluaran Joyoid. Sebelum ini kita dah pun buat. Ini ada Plum Blossom, okay? Kita dah ada set Firecracker dan juga set Pakcik Kaya ni. Jadi untuk model hari ni kita nak tolak tepi dulu semua ni. Kita nak pasang model yang keempat pula, iaitu ini apa ni, Festive Drum and Gong. Okay, so nak tengok kita punya box art terlebih dahulu. Inilah gambar model telah pun siap dipasang dan saya percaya inilah gambar illustration, bukanlah gambar model yang sebenar. Yang terdiri daripada 55 pieces saja. Tak banyak macam mana model-model sebelum ni kan. Dan ada nama dia dekat bawah ni, Festive Drum and Gong, sesuai untuk 6 tahun ke atas. Di sudut sebelah atas ada tulisan, okay, Drum and Gong for a booming new year. Jadi kalau siapa yang tak pernah tengok episod-episod sebelum ni, setiap model ni ada tulisan-tulisan yang berbeza, depends on dia punya model. Di sudut samping sisi kiri dan kanan ada gambar rajah model-model lain yang terlibat dekat dalam siri ni. Tak banyak, ada 5 saja, A, B, C, D, E. Dan model Gong ni adalah model yang kelima, iaitu model E. Dan di sudut sebelah belakang pula, ini ada gambar semua 5 model yang telah pun siap dipasang. Okay, so dekat bawah ni pun dia dah tulis siap-siap. Specifications, color and contents may vary from illustrations. Jadi illustration sahaja dan bukanlah model sebenar yang siap dipasang. Kita pun dah saksikan dalam 3 model sebelum ni, memang ada perbezaan di antara gambar illustration ni dengan gambar bila kita siap pasang sendiri. Tak apa, insyaAllah kita buka, kita tengok dalam dia dan lepas tu kita pasang sama-sama. Let's go. Pada siapa yang nak simpan, nak jaga kotak, okey, saya cadangkan untuk anda buka kotak dengan menggunakan pisau kata yang macam ini. Okey, pada adik-adik di luar sana, silalah berhati-hati ketika menggunakan pisau sebab benda ni bukanlah permainan. Okey, ini adalah salah satu tools yang akan memudahkan kerja anda. Kalau ada yang tak berapa reti guna pisau, sila minta tolong bantuan ibu bapa. Okey, so kita potong dulu dia punya sel tape. Dan cara saya ialah saya akan masukkan daripada sisi tepi kotak dan gunakan di sebelah belakang mata pisau untuk tolak side ni. Kita tolak dan kita congkil naik keluar, nampak? Jadi dengan cara ni kita tak akan merosakkan kotak. Jadi kotak ni nanti kita boleh tutup dan simpan balik seperti sedia kala. Kalau macam saya seorang penyimpan kotak. Tak pastilah anda orang yang macam mana. Ada seorang lagi kawan saya, dia jenis tak simpan kotak. Lepas dah siap pasang, semua kotak dia buang. Tepuk dada, tanya hati, pilihan masing-masing. Kalau macam saya suka simpan dan jadikan sebagai display. Okey, so dekat sebelah dalam ni, Bismillahirrahmanirrahim. Tada! Okey, dia tak sama macam model lepas yang mana kita dapat 2 beg plastik. Untuk dekat dalam ni, saya cuma lihat ada 1 beg plastik sahaja. Dan dekat-dekat beg plastik juga ada tulisan, dia biasanya ada tulis. Okey, mana nama dia? Okey, nama dia ada kat sini. 31.5 ini nama model dia lah. Dan dekat dalam ni sendiri kita boleh tengok, nampak tak, ada bunga-bunga yang colourful, hijau, kuning, pink, merah. Dan kat sini ada base plate. Okey, nampak tak, base plate warna grey. Dan base plate ni memang semua model-model lain pun so far memang semua didatangkan dengan base plate yang sama saiz dan warna yang sama juga. Okey, alright. So dekat dalam beg plastik ni adalah apa-apa yang kita nak pasang tadi. Ada berapa pieces semuanya tadi? Ada 55 pieces. Lagi dekat dalam ni kita akan dapatkan satu instruction manual. Dan instruction manual dia, saiz dia comel. Okey, lebih-lebih kurang besar 2 tapak tangan saja. Tapi yang best dia instruction manual ni sebab ianya di print dekat atas kertas berwarna. Siap ada lagi gambar model yang telah pun siap dipasang dekat sini. Okey, illustration dia. Ada tulisan nama dia, Festive Drum and Gong. Dan dekat sini pun ada tulislah 55 pieces dan sesuai untuk 6 tahun ke atas. Dan inilah nombor siri dari 31-5. Dan untuk 55 pieces ni, saya tengok instruction dia tak banyak. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di page belakang pun ada lebih kurang 8 saja. Okey, so ada 8 step sahaja. Nak kata susah tak susah tu, saya rasa memang senang sangat-sangat. Sebab dia biasanya model-model macam ni saya bagi kat anak saya umur 6 tahun pun memang dia boleh pasang sorang-sorang tanpa
perlu bantuan daripada orang dewasa. Anyhow, kalau nak main building blocks daripada keluaran Joid ni kan, biasanya saya akan suggest anda untuk memiliki beberapa lagi tools-tools lain. Yang pertama sekali, saya nak cadangkan anda untuk memiliki ini dia. Ini yang kita namakan sebagai Lego separator ataupun building block separator. Dan block separator ni biasanya kalau kita beli yang Lego original, nampak tak ada tulisan Lego kat situ. Biasanya kalau kita beli set original Lego, ianya akan didatangkan dengan satu piece separator. Tapi kalau anda rasa anda nak beli secara berasingan pun tak ada masalah. Saya dah sertakan link pada description di bawah. Dan tools yang kedua, saya biasanya akan cadangkan untuk anda memiliki satu tweezer. Okay, so inilah tweezer yang saya pakai. Tak perlu besar sangat, tak perlu kecil sangat. Kalau terlalu kecil nanti susah nak handle. Kalau terlalu besar nanti terlalu berat untuk anda pegang lama-lama. Dan ini daripada model Vitus. Link pun saya sertakan pada ruangan description di bawah. Function dia adalah untuk cabut pieces yang tersangkut ataupun tersalah pasang, dan satu lagi adalah untuk memudahkan pemasangan stiker. Okay, back to our product. Dekat sini kita ada stiker sheet. Tada. Okay, kot mana nak tengok? Kot sini. Okay, so untuk stiker sheet ni kan, dia ada banyak pieces stiker, dan ini adalah stiker untuk semua 5 model bukanlah untuk model gong ni saja. Dan kalau kita tengok dekat gambar dia ni, saya percaya dia cuma pakai satu stiker saja yang ni. Okay, mungkin stiker yang ini sahaja. Nampak tak? Okay, stiker ni saja. Yang lain-lain ni semua digunakan untuk model-model lain. Okay, yang ni guna untuk model firecracker. Okay, yang ni guna untuk model pakcik kaya. Okay, yang ni guna untuk model ini firecracker juga ni. Okay, so model-model lain pun dia ada juga stiker dekat, dia punya stiker dekat stiker sheet yang sama. Jadi kita jangan risaulah, semua ni kita akan dapat stiker sheet extra. Okay, so basically itulah sedikit sebanyak yang kita boleh review dekat bahagian kotak dia. Sekarang ni saya nak pasang pula. Okay guys, so macamlah rupa festive drum and gong yang telah pun siap dipasang. Okay, jadi kalau anda tengok dekat saya punya speed run tu tadi, kalau ikutkan dekat saya punya kamera, lebih kurang dalam 7 minit 30 saat saja dah boleh siapkan model ni. Nampak tak? Bagi saya part yang paling comel sikit lah dia punya bunga-bunga yang halus-halus ni, tapi dia agak tricky sikit sebab dia punya daun-daun ni tak boleh berselang-seli.
Okay, dia kena, nampak tak? Dia kena ada bagi gap sikit. Kalau tak, dia tak boleh nak masuk. Nampak tak macam dekat atas ni kan? Nampak tak? Kalau tak, nanti dia tersangkut. Pandai-pandai lah nanti waktu nak pasang tu, boleh je jajah sikit-sikit kan. Dan untuk model ni juga, saya rasa agak smart untuk bahagian depan. Tapi dekat bahagian belakang dia, masih lagi ada bahagian yang expose. Dan kalau anda tengok sini kan, macam mana saya pindahkan bahagian-bahagian ni, nampak tak yang ada dot-dot-dot ni, letak di sebelah belakang kan. Biarlah dia nampak rosak sikit dekat bahagian belakang, tapi belah depan dia nampak cantik. Nampak tak ada sebarang apa ni, nampak flawless lah orang kata sebelah hadapan dia. Lagi satu, kalau daripada sudut dia punya bit pula, memang agak strong, okay, kukuh. Tapi kalau anda rasa tak berapa nak cukup kukuh lagi, anda boleh je gunakan gum. Dan saya cadangkan anda pakai inilah. Ini adalah oily glue daripada brand 3 Frog Super Glue. Dan gum ni memang mostly sekarang ni bila saya buat mana-mana building blocks, memang saya akan pakai gum ni untuk mengukuhkan lagi mana-mana binaan saya. Tapi tepuk dari tajam hati, ada setengah orang dia tak suka pasang glue sebab dia suka buka dan pasang balik bila-bila masa dia nak. Okay, so jadi dah siap 4 model lah kan. Okay, anyway, ni adalah balance. Okay, sikit ni saki-baki ni boleh masuk dalam kotak spare part. Okay, alright, so kita dah pun siap 4 model. Okay, model pakcik kaya, okay, model plum blossom, model firecracker, dan yang terbaru kita ada sekarang ni adalah model festive drum. Okay, so kita siap 4 dan kita cuma ada baki satu lagi model Kalau kita tengokkan dekat sini, ada satu lagi model yang belum kita buat, iaitu Spring Knot of Blessing. Jadi kalau anda rasa anda suka video-video macam ni, okay, jangan lupa untuk tekan butang like kalau rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, insyaAllah. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe. Semoga kita bertemu lagi dalam episod yang seterusnya. Okeylah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.